A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bukhari bin Afdal Mizan dan nombor matrik saya 081010. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan menerangkan rukun yang ketiga, iaitu maudhu' ad-da'wah. Jadi maudhu' da'wah al-islamiyah huwa al-islamu alladhi yud'an nasi ilaihi wa lima kana al-hadithu 'anil islam wasi'an وجوانبه متعددة وتتحدث عنه جميع العلوم الإسلامية. رأيت الاقتصار في هذا المقام على ذكر المجمل لعادة الأمور. Jadi maudhu' dakwah Islamiyah ini yang membawa erti Islam yang manusia diajak kepadanya. Memandangkan perbincangan mengenai Islam itu sangat luas dan terdapat banyak aspeknya dalam pelbagai cabang ilmu Islam. Maka penulis memilih untuk membuat ringkasan dengan menyebutkan 3 perkara utama sahaja. Iaitu yang pertama, ta'rifuhu, iaitu ta'rifnya. Yang kedua, khasaisuhu, iaitu ciri-cirinya. Yang ketiga, mubadi'ul asasiyah, iaitu prinsip-prinsip asasnya. Jadi penulis melakukan hal sedemikian kerana untuk mengelakkan keterangan yang terlalu panjang dari satu sisi dan menghindari pengulangan dari sisi yang lain. Jadi kita masuk yang mengenai ta'rif. Jadi kita masuk kepada poin yang pertama, iaitu mengenai ta'rif dia. Al-Islam fil lughah mushtaqqa min al-istislam wa huwa al-khudu' wal-inqiyad wa summiya al-muslim musliman li khudu'ihi wa inqiyadihi lima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam ni dari sudut bahasa yang membawa erti, perkataan Islam berasal daripada kata istislam, iaitu membawa maksud penyerahan diri yang bermaksud tunduk dan patuh. Seorang Muslim ni dipanggil Muslim kerana dia tunduk dan patuh kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara istilah pula, amal fil istilah falahu itlaqan amma wa khassa. Dan secara istilah, Islam ni dia mempunyai 2 jenis penggunaan, iaitu 2 pengertian. Yang pertama, al-itlaqul 'am ala jami'ul adyan as-samawiyyah allati istamilat 'ala al-khudu'i wal-inqiyadi lima jaa 'anillahi 'azza wa jalla. Yang pertama iaitu pengertian umum, digunakan untuk merujuk kepada semua agama samawi. Agama samawi ini iaitu agama dari langit yang mengandungi unsur penyerahan dan kepatuhan kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula, wal-itlaqul khas ala ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa li hadzal itlaqu ta'rifani fil istilahi amma wa khassa. Jadi yang kedua ini ialah pengertian khusus. Pengertian khusus ini digunakan untuk merujuk kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Oleh itu, dari segi istilah Islam mempunyai 2 makna, iaitu fal-islamu bimakna kull 'am wa ad-dinu alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhi yashtamilu ala janibil aqidah wasyari'ah wa akhlaq. Jadi yang pertama iaitu makna umum. Islam ialah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merangkumi 3 komponen utama, iaitu akidah, syariah dan akhlak. Yang kedua pula, wal islamu bimaknahul khas ma 'arrafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits Umar radhiyallahu anhu عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام بمقابل الإيمان والإحسان قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا والإسلام بمعناه العام يشتمل على جوانب 3.
Iaitu yang kedua dari makna khusus pula Islam ini apa yang didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar radhiyallahu anhu. Iaitu hadis yang mungkin kita terkenal, iaitu hadis Jibril. Iaitu yang membawa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang Islam, iman dan ihsan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mengenai Islam dengan berkata, Islam ialah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kamu mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah jika mampu ke sana. Jadinya Islam dalam makna umum merangkumi 3 aspek utama. Yang pertama iaitu dari janibul akidah, wa yatamathalu fil iman wa arkanuhu as-sittah allati dhikruha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jibril, wa hiya an tu'minu billah wa malaikatuhu wa kitabuhu wa rasuluhu wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairuhu wa syarruhu. كما تلحق بهذا الجانب جميع المسائل العقيدة التي جاء بها الإسلام والتي يطلق عليها بعضهم اسم تضام العيدة في الإسلام. Jadi yang pertamanya dari aspek akidah. Aspek ini mewakili keimanan dan rukun-rukunnya yang 6 seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, iaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat dan qadar, iaitu takdir baik dan buruk. Semua perkara yang berkaitan keyakinan dan kepercayaan dalam Islam termasuk dalam aspek ini. Kadang-kala ia dinamakan sebagai sistem akidah dalam Islam. Jadi yang kedua pula janibul syariah, wa yatamathalu fi arkanil Islam allati dhikruha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jibril wa fi jami'ul ahkam syar'iyyah allati ja'a biha al-Islam sawa'u 'ala mustawa al-shakhsi wal usri wal mustawa al-'am fayashmalu ma yusamma binadhamul 'ibadah wa nadhamul mu'amalah wal iqtisad wa binadhamul ahwal asy-syakhsiyyah wa nadhamul hukm was siyasah wa nadhamul ijtima' wa nadhamul hisbah wa nadhamul jihad wa ma ila dhalik mimma awfatu bi bayanihi kitabul fiqh wal ahkam. Jadi yang keduanya dari aspek syariah. Aspek ini merangkumi rukun Islam yang disebut dalam hadis Jibril syahadat, iaitu syahadat, solat, zakat, puasa dan haji. Semua hukum syarak yang dibawa oleh Islam merangkumi semua aspek kehidupan, sama ada peribadi dan kekeluargaan, masyarakat umum, ibadah, muamalat, iaitu jual beli, sewa, hutang dan lain-lain, ekonomi dan sistem kewangan, undang-undang kekeluargaan, undang-undang dan politik, sistem sosial dan kebajikan, sistem hibah iaitu amal ma'ruf nahi munkar, sistem jihad dan pertahanan. Semua ini dijelaskan secara terperinci dalam kitab-kitab fiqh dan hukum hakam. Jadi yang ketiga janibul akhlaq, wa yatamathalu fi akhlaqil karimah was sifatul hasanah was suluk mustaqim alladhi ja'a bihal Islam wa bi'ithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamammahu aw yakraruhu walladhi minhu al-ihsan alladhi bainahu sallallahu alaihi wasallam fi hadithul Jibril sabiq lima sa'ala 'anil ihsan qala an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam tarahu fa innahu yarak wa qad ja'a fil haditsul syarif innama bu'ithul li'atammu makarimul akhlaq wa yashmalu hadzal janib ma yu'rafu binadhamus suluk aw nadhamul akhlaq fil Islam. Jadinya yang ketiga ini iaitu dari aspek akhlak. Aspek ini merangkumi akhlak yang mulia, sifat-sifat terpuji, perilaku yang lurus dan benar yang dibawa oleh Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia seperti yang dijelaskan dalam dua hadis berikut. Hadis yang pertama yang mengenai tentang ihsan. Dalam hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang ihsan, baginda menjawab, ihsan ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu ni melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Hadis ini menunjukkan betapa tinggi dan halusnya penghayatan akhlak dalam Islam, kerana ia menjadikan keikhlasan dan kesedaran terhadap pengawasan Allah sebagai asas dalam semua perbuatan. Jadi hadis yang kedua pula yang bertujuan diutusnya Nabi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kesimpulannya, keseluruh aspek ini disebut sebagai sistem akhlak dalam Islam atau sistem tingkah laku Islam yang menjadi asas kepada pembentukan peribadi Muslim sejati, jujur, amanah, sabar, penyayang dan lain-lain. Jadi itu sahaja dari saya. Harap apa saya sampaikan ini boleh menjadi manfaat kepada orang lain, insya-Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.